kita punya speaker, main speaker kita pada hari ini untuk menyampaikan ilmu emas sebenar untuk orang-orang Keningau. Dipersilakan tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Encik Awang, Tuan MC. Yang saya hormati Presiden U100 Tuan Syarif Jamil, Fakta Diamond, Presiden Fagi Associate Tuan Muda Azam Nabiri, Fakta Diamond Dr. Syafiq, Barisan Leaders, Barisan Founder Master Dealer, Barisan Komiti. Saya nak pinjam tangan tuan-tuan dan puan-puan bagi tepukan kepada Barisan Komiti. Komiti lah yang bekerja keras sehingga kita dapat berkumpul dan belajar dengan selesa pada pagi ini. Dan saya ucapkan tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan, orang Keningau dan seluruh Sabah. Bagi tepukan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya first time saya sampai Keningau. Lama dah saya dengar nama Keningau ni. Saya ingat kawasan pedalaman. Dan saya bila datang sini saya fikir ada orang ke datang dekat Keningau ni. Rupanya bila sampai Keningau saya tengok ini satu pekan yang besar. Ada di KFC, ini bukan pedalaman. Okey. Okey, tahniah tuan-tuan dan puan hadir ke seminar membina 1 juta yang pertama. Program hari ini adalah anjuran dan di sponsor oleh G100 dan 5G Associate. Untuk tujuannya tak ada lain tuan-tuan untuk memberikan tuan-tuan dan puan ilmu. G100 dengan 5G Associate adalah network terbesar dealer public gold. Walaupun kami dealer public gold dikatakan ejen emas, tetapi kami tidak menjual emas. Yang menjual emas adalah public gold. Tanggungjawab kami ialah beri tuan-tuan dan puan-puan ilmu. Macam mana nak kaya dengan emas. Kalau tuan-tuan nak beli emas, tuan-tuan boleh beli di mana-mana kedai emas. Tetapi kalau tuan-tuan nak kaya dengan emas, join bersama public gold. Khususnya di bawah G100 dengan 5G Associate. Sebab emas sahaja tidak menjadikan kita kaya. Yang menjadikan kita kaya ialah ilmu kita tentang emas. Sejauh mana kita dapat membina kekayaan dengan emas, sangat bergantung sejauh mana ilmu kita tentang emas. Tuan-tuan, ramai orang mulakan simpanan emas, ramai orang yang membeli emas, ramai yang join pelaburan emas, banyak yang jatuh lingkup dengan emas. Sabah ni pun termasuk suatu ketika dulu. Zaman Tok Belagak. Ramai orang hilang duit gara-gara emas. Bukan salah emas. Salahnya kita tak ada ilmu tentang emas. Orang lain simpan emas, beli emas, menabung emas, makin lama makin kaya. Siapa yang tak ada ilmu? Kerana emas dia boleh jatuh lingkup. Jadi tanggungjawab kami, dealer-dealer public gold, ialah kami memberi ilmu kepada tuan-tuan dan puan-puan bagaimana nak kaya dengan emas. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini topik kita ialah membina 1 juta yang pertama.
Tuan-puan, alang-alang simpan emas, biarlah sampai kaya. Okay? Jadi hari ini kita nak bincang bagaimana asbab tuan-puan mulakan simpanan emas, akhirnya tuan-puan jadi kaya dan membina kekayaan pada saya sekurang-kurangnya adalah 1 juta yang pertama.